Okay guys, so ini adalah motor aku dan hari ni aku nak kena buat dia punya rutin servis. Dan untuk servis kali ni aku akan menggunakan minyak enjin Shell Advance Long Ride fully synthetic 10W40. Kalau korang rasa nak beli minyak enjin ni, korang boleh je pergi beli dekat mana-mana bengkel motor sebab minyak Shell ni taklah susah sangat nak dapat. Untuk minyak enjin ni, ianya telah diformulakan dengan Shell Pure Plus Technology yang membuatkan minyak dia ni 99.5% pure. Lepas tu apa yang best lagi pasal minyak enjin ni adalah ianya mampu memprotect kita punya enjin sehingga 6,000 km. Kalau korang jenis yang banyak bawa motor untuk jarak perjalanan yang jauh, memang sesuai sangatlah kalau nak pakai minyak enjin ni. Dan yang paling penting, minyak ni ada API SN dan juga JASO MA2. Alright guys, so selesai sudah menservis Encik Y16ZR aku ni dan sekarang ni tibalah masanya untuk the moment of truth. Dengan berbekalkan minyak Shell Advance Long Ride yang aku dah pakai ni, aku dapati yang enjin aku rasa dia lebih smooth lah, especially bila part aku pulas throttle dan juga tukar-tukar gear. Tak kisahlah time jalan-jalan dalam town ke, main atas highway ke, segalanya berjalan dengan smooth saja. Tak ada rasa berat, tak ada rasa susah nak shift gear. Tak ada langsung. Memang mantap minyak enjin Shell Advance Long Ride ni.